So guys, ini ialah IEM terbaru daripada brand CCA dan modelnya ialah Phoenix. Dari segi dia punya features dan specs ialah ada 10mm dual magnet dynamic driver, tapi basically dia ada satu driver sahaja. Sensitivity adalah 108 dB dan dia punya impedance dalam 33 ohm. So IEM ni basically mudah korang nak drive, tak perlu DM, at least dapat dogger DM yang biasa-biasa pun dah boleh drive dengan mudah lah. So ini dia punya design IEM lah. So dari segi dia punya colorway dia ada 3 variation, ada warna hitam, warna silver, yang saya punya ni ialah warna purple. Fully metal build, so memang sangat berkualiti Dia punya design dia pun kecil memang kecil dan fitting pun sangat selesa. Fitting ini mengingatkan saya macam daripada model SIM-God SIM-God EW200. Dia punya fitting dia lebih kurang sama. Connection pin dia ialah 0.78mm detachable, so kalau nak tukar ke kabel lain pun boleh, tak ada masalah. Dan kabel yang diberi sekali ialah yang jenis silver plated kabel. So ada sekali kalau nak ada mikrofon, ni pun ada variation ada mikrofon. Kabel dia jenis braided silver plated, so sangat berkualiti. Dan juga dia punya connection ini ialah yang 3.5mm lah. Dari segi fitting korang tengok, sebabkan design dia kecil, mudah saya nak fitkan ke telinga saya, dan saya rasa kesemua jenis telinga pun akan selesa pakai IEM ni. Ringan pun ringan, saya pakai long hours pun tak ada rasa sakit. Dari segi dia punya sound quality untuk CCA Phoenix ni, dia punya signature sound dia lebih ke arah V-shape. Maksudnya bass dan treble dia ada enhance. So dia boleh bagi quite engaging sound quality. Dia macam nak ke arah KZ, tapi KZ macam contoh yang model lama dia yang memang betul-betul V-shape, memang betul-betul mencanak. Ini macam dia a bit tone down. Dia still boleh bagi engaging bass and engaging treble. Cuma bagi saya dia just nice lah, tak terlalu fatigue sangat. Dan dia punya technicalities pun bagi saya average. Kalau korang nak buat main game, so boleh dapat soundstage yang luas. Ada punya precision imaging pun cukup tepat lah. So untuk overall sound dia memang fun sounding, engaging. Saya rasa hampir ke semua music listeners akan suka tuning macam ni. Dan tuning ni pun memang sesuai lah untuk semua jenis genre lagu. So guys, ada konklusinya CCA Phoenix ni dengan harga dalam 120 macam tu masih lagi murah. Bagi saya memang berbaloi. Korang akan dapat good fitting sebabkan design dia kecil, pakai lama-lama pun selesa. Metal build memang berkualiti. Kabel pun korang akan dapat braided kabel yang berkualiti, detachable. Korang nak tukar ke kabel lain pun boleh, tak ada masalah. Dia punya sound quality pun sedap, V-shape tuning, so boleh layan hampir semua genre lagu. Tapi still at this price range, memang ada banyak IEM di luar sana yang boleh compete. Cuma apa yang saya suka yang CCA Phoenix ni ialah dari segi dia punya fitting lah. Fitting dia memang cukup selesa. So guys, kalau korang berkenan dapatkan CCA Phoenix ni, boleh dapatkan sekarang, link di bawah. So guys, that's all for this video. Don't forget to like, follow and subscribe to the Zafan channel, and I see you guys in the next video.